Hari ni Mak nak tunjukkan macam mana kita boleh menggunakan aloe vera gel ni untuk bantu kita detox segala toksin yang terkumpul dalam badan. Tengok video ni sampai habis tau. Okey? Dekat sini Kak Lela sediakan 3 gelas. Okey, kita ada betadine ataupun iodine yang membawa maksud ion negatif ataupun benda-benda asing yang akan masuk dalam badan kita. Dan kita ada mi segera yang Kak Lela guna dan juga aloe vera. So, gelas yang pertama ini membawa maksud 70% badan kita ni sebenarnya adalah air. So, apa yang berlaku, ini adalah benda-benda asing yang masuk dalam badan kita. Contoh, kita makan ayam. Ayam ada suntikan hormon. Kita makan sayur. Sayur ada semburan racun. Pewarna, pengawet, perisa. Okey, semua yang masuk dalam badan kita ni bertahun-tahun. Okey, bayangkan umur kita sekarang dah berapa tahun? Dah 50 tahun, dah 40 tahun. Bayangkan apa yang terkandung dalam badan kita sekarang ni, semua benda-benda yang tak diperlukan oleh tubuh kita. So, apa yang Kak Ella nak tunjukkan kat sini, ini adalah mi segera yang membawa maksud usus kita lah. Kita nak berkeluar usus tak boleh. So, apa yang kita makan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bayangkanlah So, usus kita dah mula meradang, dah mula sakit, dah mula tenat. So, apa yang berlaku, bayangkan kita pernah tengok perut lembu kan, usus lembu, dia hanya makan rumput saja, tapi kita ni makan macam-macam. So, bila kita pergi hospital ataupun pergi klinik, kita nak makan ubat, okay, kita nak makan suplemen, sebenarnya dia tak membantu. Air pun tak boleh cuci apa yang dah melekat dalam usus kita. So, apa yang kita perlukan adalah aloe vera. Okay, so dekat sini Kak Lela masukkan aloe vera. Okay, aloe vera ini boleh bantu kita untuk mempertingkatkan semula kesihatan kita. Nampak tak? Dia bersihkan. So, dia bukan saja bersihkan tau. Lepas tu, kalau kita pergi makan lagi, dia dah tak melekat. Maknanya orang yang ada gastrik, ada ulcer, okay, so boleh membantu untuk meredakan kita punya masalah-masalah. Tapi pada orang yang tak pernah minum, yang tak pernah makan ataupun yang tak pernah ambil aloe vera ni, bayangkan keadaan usus dia makin lama makin teruk. Tapi kalau kita rasa kita nak pulih, kita minumlah aloe vera. Nampak tak? So, kalau orang yang cepat letih, okay, cepat rasa mengah dan sebagainya tu, so Kak Lela nak tunjukkan bagaimana aloe vera ni dia boleh bantu untuk mempertingkatkan tenaga kita. Okay, so dekat sini Kak Lela gunakan ion negatif dan positif ya. Kita gunakan ini, kita sentuhkan masa kat sekolah dulu kita buat kan. So, boleh mengeluarkan cahaya lah. Tapi sekarang ni kita tanpa sentuh. Kita gunakan tenaga air. Sebab air ni boleh mengalirkan arus elektrik. Nampak tak? Tak ada lampu kan? Tapi bila kita gunakan aloe vera ni, nampak tak? Kita gunakan aloe vera ni, lampu pun menyala. Maknanya dia ada tenaga yang sangat tinggi, mineral yang sangat tinggi. So, dekat sini kalau badan kita letih, okay, kita minum aloe vera ni, nampak tak? Lampu pun boleh menyala. So, itulah keajaiban aloe vera. So, kalau kita tengok kat sini, bagaimana toksin yang banyak dalam tubuh badan kita ni, okay, kalau kita minum air, dia tak boleh membantu ya. So, kita minumlah aloe vera. Nampak tak? Dia dah bersih dah. Itulah keajaiban aloe vera yang dapat membantu mempertingkatkan dan memanjangkan sel dalaman kita.